kena serangan jantung. Tapi saya tak nak pergi Singapura. Tapi saya dengar cerita teknologi di Singapura ni canggih. Kalau kena serangan jantung, okey kot. Tak jauh. Jauh lah. Minta simpang. Saya kerja depan hospital. Oh, walaupun teknologi canggih kan. Ngerikan lah main jantung ni. Baik. Kak punya jantung dah naik 40. Hampir normal lah. Kita target 50. Sekarang dah 40 lah. Alhamdulillah. Lepas pada tu tenaga mudah letih. Kak mudah letih. Abang mudah letih. Abang kuat sikit pada anak-anak. Abang, saya. Saya berdoa Ustaz. Saya minta Allah tu. Tengok mereka, bayangkanlah. Tuan 30. Mereka 20. Mereka 20. Kakak 5. Kakak itu. Letih, mudah tak larat kan. Kakak special anak special. Ya, insyaAllah. Tapi nak cerita dia mudah letih. Tengok, sekarang ni perasan tak dah kuat balik. Sebab tengok dah naik 30. Tenaga. Abang umur berapa? Abang Amirul 17. Tapi Abang Amirul 20. Kak 30. Mana Kak lebih kuat pada Abang Amirul. Dia sebab macam anxiety macam. Ya. Macam kita bagi macam dia cepat naik dah macam. Yalah. Sebab mudah naik dah. Betul lah. Sekolah dia apa tak tahu dia fikir. Sebab tu kena sebut balik ni. Sebut balik saraf ni bagi tenang. Bagi tenang. Supaya tenang dan supaya buat tindakan yang waras. Kena makan. Balik makan madu nak sebut balik nak. Tengok ni dah terbukti banyak sihat. Dah berubah banyak dah. Seterusnya hati dengan buah pinggang banyak chemical. Kak abang sebelah kiri, buah pinggang sebelah kanan banyak chemical. Tuan sebelah kanan, buah pinggang sebelah kanan. Buah pinggang 5 aja ni. Tak apa ke? Dia kalau bagus 50. Sekarang ni 5 saja. Takut kena cuci buah pinggang. Tengok Kak, buah pinggang Kak dah naik 35 lah. Hati Kak dah naik 30. Alhamdulillah. Dah cuci dah makan madu. Tengok cuci banyak lah. Lebih sihat daripada orang muda dia. Seterusnya perut banyak asid. Standby gastrik. Takut jadi gastrik. Ada GERD. Siapa ada GERD? Ada. Bila ada GERD, dia nak jadi anxiety. Kak punya asid dah cantik sebelah kiri. Tinggal sebelah kanan dia perut. Alhamdulillah. Seterusnya, kulit kaum vitamin, kolesterol ada, empedu sumbat. Sama. Kulit kolesterol empedu. Kulit kolesterol empedu. Banyak angin lah badan. Betul. Kena cuci balik. Sebab balik empedu tu supaya penapis angin tu lebih harmoni. Dan alhamdulillah tengok Kak, empedu dah banyak dah 30-25 lah. Banyak dah buang angin. Seterusnya pundi kecing uzur, takut kuman masuk. Kak punya dah kuat dah dia pun pundi kecing 30. Tak lagi boleh ambil gambar. Nak bandingkan orang hak tak makan madu dengan hak makan madu beza. Mungkin take foto. Dia punya ni. Nak ambil gambar tak? Ni sekarang Ustaz dah bilang pasal kelemahan orang yang belum makan apa. Kita nampak lah. Ambil lah. You take satu persatu. Kak Kelantan kat mana? Jerti. Minggu lepas Jumaat lepas saya pergi ke Pasir Mas Tok Uban. Pergi ziarah cucu. Cucu sana. Cucu yang kelima. Anak saya tu. Kau orang Kelantan lah. Anak saya kahwin dengan orang Kelantan. Sebab mereka kata orang Kelantan comel-comel. Betul orang Kelantan. Betul ya? Orang kata tak comel ke? Orang Kelantan garang. Pahlawan. Panglima semua. Garang. Kulit dia tahu kita. Tapi hati baik. Betul. Semua hati baik kan. Penolong banyak. Baik. Jadi Allah Rabbi. Jadi tuan di Singapura memang tuan asal Singapura. Kira kan dulu Singapura kan Malaysia ada satu negara. Ya. Lepas tu saya dilahirkan di Singapura. Mak saya orang Johor. Mak orang Johor. Orang Dau dengan sebelah Pahang Tanjung Gemuk. Iya.
Saya dilahirkan di Pahang, Rompin. Subhanallah. Rapatnya Singapura dengan Malaysia, no? Bapak negeri. Bapak negeri India. Negeri India. Asli. Oh. Asal Singapura kerja, meniaga. Dia datang. Kahwin jodoh. Nak kahwin jodoh. Saya punya 99% saya punya saudara semua orang Malaysia. Ya Allah. Saya 1% je. Kita orang anak beranak je duduk Singapura. Oh. Macam tak tahulah, macam adik-adik saya dua tak kahwin dari sekat ni. Allahu Dua, Akbar. bersama saya meniaga. Nasi. Oh, dia nasi. Tak apalah, kita doa lah. Mana tahu. Wah. Dah sihat ni, tak tengok Tok siap masjid tu hantar kuih. Yang banyak ibadah. Oh, Tak rasa nak kahwin. tak ada rasa. Ya. Nak banyak buat ibadah. Nak buat banyak badan. Tak apalah. Nak bagi sihat. Yang penting bagi sihat. Sihat, jika sihat lah buat ibadah lebih. Ya kak, betul kak. Kahwin pun ibadah kak. Betul. Kalau ada jodoh. Malah sikit. Terus terang. Okey, Alhamdulillah. Ni saya nak jadi ustaz. Ya. Rumah saya dalam proses nak jual kan. Rumah nak jual di Singapura? Di Singapura sekarang pun tengah dalam perjalanan perjalanan. Sensasi. InsyaAllah lah. Pasal apa, ada adik saya duduk dengan saya. Rumah dulu di Singapura susah. Lepas tu sekarang kita nak pisah, rumah dia sendiri, rumah saya sendiri lah. Saya minta ustaz doakan kita macam mana kita nak buat rumah orang tu macam apa, macam lepaskan kita punya jualan rumah gitu. Oh. Dia macam nikat-nikat itu. Bukan kita nak pastikan macam Tak ada macam penghalang. taruh air ke apa, penawar ke untuk apa, macam orang tu macam apa tu Macam ni. Macam ni. Macam Tolong buka dekat YouTube. Cara pagar. Cara bersihkan rumah. Dalam YouTube ada video saya. YouTube Nanti tuan balik dalam YouTube tu. Dekat YouTube cara pagar rumah penawar dalam 89. Spray ni 7 kali. Ambil air 1 baldi, 1 jam ke. Tengok kebetulan lah. Spray 7 kali dalam jam tu. Lepas tu ambil kayu kacau lawan jam. Baca Fatihah 7 kali. Niat untuk bakar, matikan sihir santosaka. Jit lah. Kalau dekat kedai pun boleh buat. Lepas tu air kursi 7 kali. Mudah je. Spray 7 kali. Fatihah 7 kali. Air kursi 7 kali. Kacau, niat untuk halau jin setan. Boleh lah. Ingat tak? Dalamnya ada. Dekat Ni YouTube. ada. Cara pagar rumah penawar. Cara besar pagar. lah ambil Penawar kita 89. buat lah. Buat. Biar. Tapi dia bagus di spray ke di lap? Spray tak apa. Macam betul lah. Buat syarat dia. Gitu, bukan bagi buat sabun. Kat luar rumah pun boleh lah Dalam dulu. Dalam dulu. Dari mana-mana tempat boleh lah. Daripada mana penjuru tu pun boleh tak kisah. Boleh. InsyaAllah. Agak-agak Allah Ta'ala pemudahkan urusan. Habis jual sana beli mana? mana tu? Beli Beli dekat kat juga. situ lah. Macam dulu rumah tu nama 3 orang. Pasal apa? Pasal rumah tu besar sangat. Lepas tu tak mampulah kita dulu dengan krisis ekonomi apa. Ya. Semua duduk satu rumah. Adik saya dengan adik lelaki saya duduk rumah. Sekarang kita dah cukup duit ni, kita dah berpisah lah. Macam saya duduk bawah, Singapura memang flat. Saya dah minta rumah kat bawah, minta rumah kat atas, adik saya kat bawah. So saya boleh tengok adik saya yang mata tak nampak tu. Jadi macam begitu lah. Tak berjauhan. Tak Ya, berjauhan, satu bangunan. Singapura pun flat. Oh, memang macam tu Singapura flat. Tu pasal tu dia sekarang tengah dah sign semua. Tapi nak minta apa tu lagi macam tu. Jangan ada gangguan kan. Kita tak tahu, kita punya jiran-jiran semua. Rumah kita sebelah-sebelah je. Kadang-kadang tak tahu hati baik ke tak baik, kita tak tahulah. Kita minta kita punya urusan tenang, kita keluar daripada situ. Biar kita hijrah. Itu saya nak itu je. Ya. Tak ada apa-apa. Kita tak boleh cakap orang gini, orang ni. Iyalah. Sebab tu saya senang aja. Kalau urusan jin-jin ni, urusan kianati ni, kan saya senang aja. Pertama, jin, kau masuk Islam, kau pindah duduk masjid, selesai. Kan? Kalau ada kan no. Okey, kita masuk tajuk jin Jin, kalau kau ada dalam badan ni, saudara-saudara aku daripada Singapura ni, semua saudara aku ni.
Pertama, aku tak nak zalim lah. Jadi, kau masuklah Islam. Selesailah ada kita. Setelah kau masuk Islam, kau pindahlah ke masjid jin. Kau ibadat, kau belajar agama di masjid. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau baliklah kat tuan kau. Kami tak nak terima kau. Kau barang orang. Kami tak nak ambil. Kau baliklah pada tuan kau. Sebab yang ketiga, aku akan bakar kau. Yalah, kita tak nak ganggu kan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu